Kita selalu mendengar orang tersesat ataupun mereka terkeluar daripada jalur lah. Ini biasanya berlaku ketika bila kita melihat sesuatu yang sangat cantik. Pada masa yang sama, kawan-kawan ataupun rakan-rakan kita yang berada di depan tu tidak perasan kita berada di belakang dan akhirnya kita tertinggal disebabkan kita cuba nak mengambil gambar apa semua. Adab memang wajib dah perlu dijaga ketika kita berada di tempat yang tidak biasa bagi kita. Dan itu bukannya bandar, itu bukannya shopping mall dan sebagainya. Itu adalah hutan. Walaupun kita dah menghormati kawasan tersebut, tetap juga berlaku. Ketika kita telah terpisah daripada rakan-rakan kita dan kita keseorangan di kawasan tersebut, kalau boleh elakkan perasaan panik itu ketika sahabat-sahabat berada di dalam hutan tu. Ni biasanya kita akan pergi lebih jauh daripada jalur tersebut disebabkan kita panik. Sebab kita berusaha sangat nak cari jalan keluar tu. Di mana kawan aku, di mana kawan aku. Dan akhirnya sahabat-sahabat makin jauh ke dalam hutan. Sahabat-sahabat memang takkan jumpa lagi dah kawan-kawan sahabat yang dah terpisah dengan sahabat itu. Elakkan perasaan panik itu di dalam diri kita itu. Dan kita cuba tenang, duduk dulu dekat situ. Jangan kelang kabut. Apa ni nak cari kawan-kawan kita tadi tu. Duduk dulu. Kalau boleh di dalam hutan, paling penting sekali, jangan kita memanggil nama kawan kita lah ketika kita berada di dalam hutan itu keseorangan. Dan kita baru terpisah daripada rakan kita. Kalau boleh, sahabat belilah whistle tu. Whistle tu dekat kedai yang menjual alat peralatan untuk tactical ni ada banyak sebenarnya. Jangan beli whistle bola tu kan. Beli whistle besi tu, gunakan itu untuk memanggil kawan kita. Sebab apa? Kalau kita berada di dalam hutan tersebut, mereka akan manipulate suara kawan-kawan kita, akan manipulate suara kamu sendiri. Sebab mereka akan membuat sahabat terpisah jauh lagi. Padahal itu bukan suara kawan kita. Dan saya bukan nak terapkan nilai-nilai mistik dalam benda ini sebenarnya. Tapi kalau sahabat-sahabat berada di dalam hutan itu keseorangan, benda ini tidak mustahil dan pasti ada benda-benda macam ini yang kita tidak boleh elak. Apa tindakan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya situasi ini berlaku dan terpisah daripada rakan-rakan kita? Cuba tenang, duduk dulu. Kalau ada whistle besi tu, tiup whistle besi. Jika tiada sebarang jawapan, sahabat cuba relax, santai dulu, kemudian jalan slow-slow. Jangan terus masuk ke dalam hutan itu. Cuba ingat balik di mana sahabat-sahabat masuk tadi, laluan sahabat-sahabat masuk tadi itu. Dalam kebanyakan kes yang saya tengok, kalau ada orang panggil, dalam yang bukan daripada, kita pun tak tahu situ, kampung pun tak ada. Kalau ada orang panggil, jangan pergi ikut dia. Kadang-kadang dia cuba manipulate kita punya pemikiran. Sekali lagi saya disclaimer, saya bukan nak terapkan perkara-perkara mistik ini, tapi benda-benda ini tidak boleh kita elak. Dan bukan semua orang akan hadapi benda-benda macam ini. 100 itu mungkin ada 10 orang akan terkena. Setengah orang ini, masyarakat kita, kalau kita cuba nak berkongsi perkara-perkara ini kan, bukan semua orang akan percaya. Pasal dia sekali seumur hidup dia tak pernah lalui benda-benda macam itu. Hanya sahabat sahaja yang tahu, tuan-tuan dan puan-puan yang tahu perkara ini ataupun cerita ini di sebalik apa yang berlaku terhadap diri kita itu. Dan kes ini banyak sebenarnya. Bagi orang yang tidak percaya, mereka yang sangat skeptikal dengan benda-benda ini, dan saya sendiri pun pernah melalui berpusing di tempat yang sama, tapi akhirnya selamat dan selamat keluar daripada hutan itu ketika mendengar bunyi perkampungan di kawasan tersebut. Kampung itu bukan kampung mereka, tapi kampung memang peradaban manusia itu sendiri. Ada orang mengatakan asas-asas dari segi teori dan dari segi praktikal belum tentu lagi situasi itu akan berkesan sebenarnya. Dan itu bergantung pada diri kita sendiri. Dan itu dipanggilkan sebagai ikhtiar hidup. Cuba beradaptasi jika sahabat berada di dalam kawasan tersebut. Hutan sawit dan sebagainya. Cuba beradaptasi, tengok keadaan sekeliling, mana yang patut ikut naluri, mana yang patut saya ikut. Adakah laluan ini okey ataupun tidak. Dan ada juga teori yang kita tahu, yang kita biasa baca dekat Wikipedia, di mana ikut jalur sungai. Dan kadang-kadang jalur sungai ini akan membawa kita pergi ke tempat yang bersemak dan sahabat-sahabat tidak akan boleh melalui kawasan tersebut. Jadi cuba cari arah untuk sahabat-sahabat mencari jalan keluar tu sampai sahabat-sahabat jumpa tamadun. Dan saya tak boleh nak mengiyakan apa yang teori-teori ini katakan lah. Dan kalau pada waktu malam sahabat-sahabat, kalau boleh jangan teruskan perjalanan, duduk dekat situ, cari bani kayu dan tengok atas, jangan ada ranting-ranting yang reput. Kita risau dahan-dahan yang besar patah ketika waktu
angin kuat di kawasan tersebut untuk mengelakkan kita dihempap oleh dahan yang reput itu. Kebanyakan teori-teori yang kita baca ini ataupun kita pergi kursus survivor dan sebagainya, kebanyakannya ada di antaranya kita boleh manfaatkan, jadikan ianya sebagai panduan ketika kita berada di dalam hutan itu. Apa yang kita panggil sebagai ikhtiar hidup. Dan teori-teori ini ada yang boleh kita manfaatkan. Kita masuk dan tanam dalam kepala otak kita ni, kita manfaatkan benda itu. Tapi yang membuatkan kita ni jadi terkeluar daripada jalur itu dalam pemikiran kita kan, adalah sebab sahabat-sahabat panik. Dan dalam hutan jangan panik. Ini macam dekat hutan Borneo dia lain. Kalau macam hutan dekat Semenanjung dia lain. Hutan Semenanjung ni macam-macam haiwan garang ada banyak dekat hutan tersebut. Harimau belang, harimau kumbang dan gajah. Kadang-kadang mungkin kita akan terserempak dengan seladang. Tapi kalau menurut Mak Min, seladang ni dah tak banyak dah sebenarnya population dia ataupun populasi dia dah tak banyak dah sebenarnya. Kalau sahabat-sahabat tengok dalam beg saya ni kan, ini misal kata beg yang kecil, paling kecil sangat dah ni kalau sahabat-sahabat hiking kan. Dan apa yang ada dalam beg saya ni adalah pisau wajib, kemudian air. Air ni mungkin tidak akan dapat bertahan kalau sahabat-sahabat tersesat selama 1 minggu sehingga sahabat menemui jalan keluar. Air ini mungkin tidak menjamin sahabat-sahabat kalau sesat selama 1 minggu. Kalau boleh biar kurang daripada itulah. Kalau tersesat dalam hutan tu, biar ada 2 hari 3 hari, bergantung pada diri kita sendiri macam mana kita nak keluar daripada hutan tersebut lah. Okay? Seperti mana yang saya cakap tadi, ikhtiar hidup. Tu yang kedua, air kan. Walaupun dia tak menjamin sahabat-sahabat akan berjaya survive. Kalau boleh carilah sungai-sungai kecil ataupun lopak-lopak air. Kalau kita terjumpa kawasan yang berair, kawasan yang ada air terjun, kawasan air yang berbatu, so minumlah air tersebut kan. Tapi kalau boleh carilah buluh. Kemudian yang ketiga, kita ada torchlight. Torchlight wajib. 3 barang ni saja. Tolak yang air ni saja. Pisau dan juga torchlight. Yang keempat adalah tali. Kok mana pun, kalau sahabat-sahabat pergi mana-mana, tali kena ada. Tak kisahlah tali apa pun. Kalau ada tali parakot lagi cantik. Tali parakot mungkin harga dia kalau beli dekat Shopee dalam 50-60, saya pun tak pasti. Tapi yang sekarang ni paling latest harga dia dalam RM70 tali parakot. Tapi kalau cukuplah kita bawa tali yang panjang dalam 1 meter saja. Okey. Kita tak tahu, mungkin ada kegunaan dia ketika kita berada di dalam hutan tersebut. Dan ini juga boleh digunakan untuk membuat perangkap ikhtiar untuk mencari makanan. Makanan apa yang akan berjaya ditangkap oleh jerat kita tadi tu, saya tak tahu apa yang akan dapat dengan menggunakan jerat tersebut lah. Walaupun sahabat-sahabat rasa malas nak bawa parang, tapi setidak-tidaknya pisau kena ada lah untuk menakik. Ini tajam lah. Lama saya tak asah. Lepas saya beli, saya tak pernah asah pun. Tapi sangat tajam lah. Okay? Alright. Dia bergantung pada pisau. Dan pisau ni, ini buatan China sebenarnya, bukan buatan US. Jangan kita fikir, oh pisau ini daripada brand ataupun brand US dan sebagainya. Ini daripada China ni. Pisau ni bagus ni sebenarnya. Kalau nak lebih detail lagi, sahabat-sahabat boleh pergi tengok video jejak rimba. Itu cara yang paling efisien sekali lah. Paling sempoi. Walaupun beg dia tak besar mana, tapi dalam tu dia ada banyak barang-barang. Tali parakot, kompas. Lepas tu adalah air extra juice dia. Tengok dalam beg dia macam-macam. Ada cermin. So dalam hutan cari kawasan terbuka, ada cermin. Sekiranya ada bantuan daripada udara, helikopter kan. So kita akan pancarkan cermin itu, halakan matahari ke cermin kita dan cermin itu akan memantulkan cahaya matahari tersebut lah. Okay? Itu untuk kita memberi isyarat kepada bantuan udara. Boleh tengok sendiri video dia dekat jejak rimba. Alright? Asas untuk kita membuat jerat, kita cari kayu yang bentuk dia macam ni, V ke bawah macam ni, cangkuk. Sebab kita akan letakkan nanti dekat sini dia punya picu dia lah. Dan ini adalah aksesori tambahan dia untuk kita menahan dekat sini nanti. Paling penting sekali, kalau kita ada jumpa kayu yang sebesar ni, kita tengok kalau kita nak pasang perangkap apa sebenarnya. Kalau yang ni mungkin kita boleh gunakan untuk kancil lah ataupun ayam hutan. Ini pun dah memadai sebenarnya. Terpijak perangkap tersebut, benda ni akan melantun nanti. Lebih kurang macam tu lah. Alright?
Boleh sahabat-sahabat ukur dulu. Macam saya ni tali dalam 1,5 meter ni, tak panjang mana pun. Kemudian kalau dah sesuai, cun dekat sini, kita akan rujak kayu ni dekat sini. Kita akan cocok kayu ni dekat sini, iaitu penahan tadi, cangkuk V tadi tu. V dia ke bawah. Okay, kita akan masukkan ke sini. Okey, cukup. Dia akan tahan nanti ni. Ni tadi jadikan sebagai penahan dia. Okey, cukup panjang ni saja. Kemudian kita ikat dekat sini. So nanti kita akan letak umpan dekat sini. Ni kalau situasi berlaku pada sahabat. So apa yang perlu kita buat adalah kita letak umpan dekat sini nanti. Tapi kalau situasi sesat ni, kita dah tak ada makanan apa dah. Tapi cukup kalau kita jumpa jalur kecil dekat dalam hutan tu, sahabat boleh pasang perangkap ini dekat jalur haiwan tersebut. Itu pasti laluan haiwan sebenarnya. Dia akan lalui kawasan tersebut dan dia akan terperangkap dekat perangkap yang kita pasang tadi tu. Tadi kita dah sangkut dekat sini. Okey. Ni kita dah ikat tali. Tadi dia punya cangkuk Y tadi tu dia dah patah. So ini dah contoh lah. Okey, cara bekerja dia macam ni. Bila haiwan dah sentuh benda ni, kalau ada umpan, letak umpan lah. Kalau tak ada, letak pasang jerat ni dekat jalur haiwan lah. Dia pasti akan lalu dekat kawasan tersebut. Dan itu kalau sahabat-sahabat tengok, itu bukan laluan manusia, itu memang laluan haiwan. Boleh jadi itu kancil lah yang akan melalui kawasan tersebut. Kalau nampak jalur besar, itu haiwan besar lah. Itu cara untuk kita identify jalur tersebut. Okey, cara bekerja ni macam ni. So bila haiwan dah sentuh picu ni, tengok kalau boleh kuat lagi lah. Dan ini adalah contoh saja. Kalau boleh cari kayu yang liat lah. Yang liat ni dia punya lantunan dia lagi kuat daripada ni. Ini adalah contoh. Dan kalau sahabat tengok, ni sawit dekat sini ni. So tak ada kayu yang betul-betul liat yang saya nak tunjuk. Tapi ini cara kerja dia lebih kurang seperti inilah sebenarnya. Okey. Dia akan tarik nanti dia punya sentakan dia tu. Okey. Okey, untuk penerangan yang seterusnya, ini adalah kita panggil sebagai simpul pulih lah. Biasanya ia digunakan untuk memendekkan tali tanpa memotongnya, serta untuk menguatkan tali pada sebahagian yang reput, hendak putus atau rosak. Jadi kalau tuan-tuan ada tali parakot kan panjang kan. Ini misal kata, jadi tuan-tuan tak perlu nak potong tali tu. Jadi tuan-tuan boleh buat, ini adalah simpul pulih, okey, untuk kita memendekkan tali tersebut tanpa perlu kita memotong tali tersebut. Jadi lebih kurang macam ni lah. Okey, kita tarik. Dia memang sangat kuat. Tapi kalau kita nak lepaskan dia, sangat mudah. Tak susah mana pun sebenarnya. Okey, yang seterusnya ini kita panggil sebagai simpul manuk ataupun glove hitch. Okey, tujuan dia adalah tunjuk simpul manuk ni biasanya digunakan untuk mengikat benda yang licin. Contohnya macam kayu, hujung pancang kemah, botol dan sebagainya. Dan dia juga mudah untuk diikat, disimpulkan dan mudah untuk ditanggalkan ketika kita nak buka. Kalau kita nak beredar daripada kawasan perkemahan atau camping tersebut lah. Okey, lebih kurang seperti ini. Okey, untuk ikatan yang seterusnya ini kita panggil sebagai lilit dua simpul ataupun simpul belit. Okey, satu simpulan mudah tetapi kemas untuk mengikat hujung tali pada mata kail dan juga pancang. Dan selain daripada itu juga, ia boleh digunakan untuk kita mengikat pokok dan sebagainya lah. Okey, kalau kita ada barang, kita boleh ikat barang kita tu, kemudian sangkutkan pada pokok. Jadi kita gunakan simpul lilit ataupun lilit dua simpul lah, simpul belit. Jadi sahabat, lebih kurang begitulah 3 ikatan yang saya sharekan kepada sahabat tu. Jadi lebih kurang seperti itulah. Untuk kita betul-betul nak ikut teori yang dikongsikan di dalam abang internet ni, Google apa semua kan, kadang-kadang ianya bergantung pada kita sendirilah. Kita beradaptasi di kawasan tersebut dan kita cuba pantau dan lihat di kawasan sekeliling mana yang harus kita ikuti ataupun tidak. Dalam Google belum tentu ianya boleh diguna pakai sebenarnya, tapi kita boleh manfaatkan dia untuk sebagai panduan kita ketika kita berada di dalam hutan sekiranya kita tersesat dan berlakunya situasi seperti itulah.